kemungkinan besar hanya 25%, hanya suku sahaja cawangan UMNO di seluruh negara merupakan cawangan UMNO berdaftar dan sah yang masih layak lagi untuk berbuat aktiviti. Kempen ini menyasarkan 3 matlamat penting. Pertama sekali, memberikan kesedaran rakyat betapa kita harus menghentikan sebuah organisasi yang dia merasakan diri mereka di atas undang-undang. Kita kempen secara serius turun memberi kesedaran kepada rakyat. Pertemuan-pertemuan kecil dan besar telah dilakukan, sedang dirancang dan akan dilakukan. Kita menyiarkan segala aktiviti kita dan kita naikkan alamat email kita untuk bertujuan apa? Terus memancing dan terus memancing segala maklumat kepincangan berkenaan dengan ini. Kita akan gunakan proses mahkamah dalam perkara ini. Kita akan ambush UMNO dan Barisan Nasional selepas daripada pembubaran Parlimen Malaysia. Kita percaya dan yakin kes tersebut lebih mudah dan keputusan akan didapati dengan lebih cepat. Kita masih yakin dan percaya bahawa negara ini diketuai oleh sekelompok raja-raja Melayu yang punya dignity, punya integriti yang jauh lebih mementingkan kepentingan rakyat. Kita mempertimbangkan risiko tersebut, kita akan panjangkan perbincangannya, tapi saya percaya dan yakin hujungnya yang Duli Amat Mulia Seri Paduka Baginda seluruh raja-raja Melayu lebih bijaksana dan akan memulangkan semula ke arah rakyat untuk melakukan pemilihan dengan lebih bijak. Kita hari ini jelas, matlamat ini jelas. Jadi peranan semua. Pertama sekali, menggunakan segala medium yang ada untuk menjadi ejen penyampai penerangan kenapa UMNO organisasi yang haram ke seluruh pelosok negara. Menggerakkan desakan carian status cawangan UMNO di peringkat masing-masing. Gunakan borang pertubuhan 27. Isi sendiri buat carian cawangan UMNO tempat anda. Hantar ke pejabat pendaftar pertubuhan. Dapatkan respon bertulis serta job rasmi. Scan dokumen tersebut dan hantar ke email haramkanumno@gmail.com.